Okay guys, Assalamualaikum. So Infinix Malaysia baru lancarkan phone gaming terbaru dia, iaitu Infinix GT50 Pro. Siap ada liquid cooling lagi guys. Memang lain macam. So telefon ni dah ada dekat tangan aku lebih 1 minggu. So dalam video kali ni aku nak kongsikan review penuh untuk Infinix GT50 Pro, apa yang best dan overall berbaloi ke beli. Let's go. Okey, pertama sekali pasal dia punya design. Sebenarnya kan aku rasa design GT50 Pro ni dia tak terlalu gaming sekali. Bukan macam setengah phone gaming yang lain. Dia masih lagi ada sentuhan gaming tapi dia tak over sangat. Dia masih lagi ada sentuhan minimalist juga pada masa yang sama. So boleh kata agak balance lah, not bad. Dan of course phone gaming Infinix ni masih lagi ada lampu RGB belakang ni ataupun Infinix panggil mechanical light wave. Overall telefon ni memang nampak kemas dan a bit of futuristic gitulah, memang nice. So perkara utama telefon ni, liquid cooling. Yes, korang boleh literally tengok air dia bergerak berpusing-pusing untuk menyejukkan seluruh badan GT50 Pro ni. Waktu bergaming ataupun waktu charging pun aku perasan dia akan on juga. Cuma bila aku guna lama-lama sikit telefon ni, aku perasan yang liquid cooling sahaja dia tak dapat nak berikan impact yang agak besar lah dari segi penurunan suhu. Mungkin dia kawal tak bagi overheat saja. Tetapi untuk korang tengok perbezaan yang lebih ketara, impact yang lebih besar dari segi cooling tu, korang akan combinekan telefon ni dengan dia punya cooler. Ataupun nama penuh dia GT Max Charge Cooler 2.0. Korang onkan cooler dia menggunakan power bank korang, dan waktu bergaming outdoor dekat luar rumah, tempat yang panas, mamak ke, tempat lepak ke kan, suhu telefon ni aku boleh kata sentiasa maintain rendah aja. Dan yang lagi best, sambil sejuk tu sambil wireless bypass charging yang pertama di dunia guys. So dia boleh charge telefon tu sambil bergaming dan sambil sejuk, dan bateri tak turun pun walaupun korang gaming berjam-jam. So ini aku tunjuk korang gaming test yang aku buat menggunakan GT50 Pro. Pertama aku guna liquid cooling sahaja, dan korang boleh tengok perbezaan dia bila aku tambah dengan Max Charge Cooler 2.0 ni. Memang korang boleh tengok dengan cooler tu lagi sejuk lah. Lagipun bila korang attachkan cooler tu, dia akan ada sedikit animation sejuk tu, dan juga aku perasan dia punya game mode dia akan unlockkan satu lagi mode untuk experience gaming yang lagi best lah. Dan bercakap pasal sedap gaming, yes, telefon ni dah dapat support setting 144 FPS untuk beberapa game, termasuk MLBB, Free Fire, Blood Strike, CODM, Arena Breakout dan macam-macam lagi lah. Dan aku dah try main, memang rasa super smooth and boleh sustain 144 FPS tu agak lama juga, sebabkan cooling system dia yang cukup padu dan cukup lengkap tu lah. Okay, tak lengkap kalau aku tak cerita pasal satu gaming features yang aku personally sangat suka, iaitu GT Trigger. Dan kali ni dia special sikit, bukan sekadar GT Trigger yang biasa saja, tapi dia pressure sense GT Trigger, di mana untuk satu trigger ni korang boleh custom 4 benda yang korang boleh buat. Boleh tekan sikit light press, boleh tekan lebih kuat sikit hard press, boleh swipe kanan dan juga swipe kiri. Dan macam aku cakap dalam video unboxing, kalau korang betul-betul master feature ni, memang next level lah gaming skill korang. Apapun kalau korang nak guna satu function sahaja macam aku selalu guna pun okey juga, masih lagi boleh kata memudahkan dan membuatkan korang lebih responsif lah waktu bergaming tu. Dan juga yang menarik, GT Trigger ni boleh digunakan untuk buka kamera app, dan boleh control zoom in zoom out dengan slide jari. Nak snap boleh tekan. And to be honest, aku suka sebab placement dia lagi natural daripada kamera button iPhone. Okay, satu lagi gaming features yang Infinix tekankan juga pada telefon ni adalah eSports Mode. eSports Mode ni basically bila korang on kan, korang akan lebih fokus waktu korang bergaming, dan mode ni akan membuangkan semua distraction, notification, call, bos panggil, semua dia akan tolak tepi. Kita akan fokus pada game sahaja. Dan yang menarik, eSports Mode ni juga pun ada pada jam terbaru Infinix, iaitu Infinix GT Watch 5 Pro. So jam tangan ni dia boleh detect heart rate, dan dia boleh tengoklah kita punya calorie burn waktu kita tengah shock bergaming berjam-jam tu. Dan nak lagi lengkap, korang pairkan dengan GT Buds 5, earbuds terbaru dia, so bunyi dia lebih precise, lebih sedap bergaming lah. Dan sedikit specs pasal Buds 5 dia. Buds 5 dia menggunakan 12mm driver, latency yang sangat rendah 44 millisecond, 50 dB ANC, dan juga ada support Dolby Special Audio, iaitu Audio 360 yang memberikan experience esports yang lebih padu lah. So itu pasal overall gaming experience dengan GT50 Pro. Sekarang aku nak cerita lebih kepada dia punya specs dia.
Pertama, dia punya chipset. Chipset digunakan oleh GT 50 Pro adalah MediaTek Dimensity 8400 Ultimate. Itu skor sekitar 2 juta macam tu. So korang tak perlu risaulah. Macam yang korang tengok tadi, setting game boleh letak tinggi, overall smooth, tak panas sangat. So memang solid dah dia punya chipset dia, especially untuk bergaming. Kalau untuk daily usage, buka media sosial, tengok movie, benda-benda biasa tu memang panjang kat tangan aku seminggu lebih ni, memang aku tak ada komplain. Semuanya lancar je lah. Bagi aku untuk harga dan juga dia punya segmen dia, prestasi dia cukup padu, cukup okey. Okay, of course kena sentuh pasal dia punya bateri. Bateri dia aku suka sebab dia makin besar. Jadi 6500 mAh dan dia support fast charging 45 watt dan wireless charging 30 watt dan juga reverse wireless charging 5 watt dan juga bypass charging. So charging system dia cukup lengkap dan bateri besar ni boleh tahan lebih daripada 1 hari penggunaan. Memang best. Cuma aku harapkan untuk next generation Infinix boleh lajukan lagi dia punya wired charging tu. Sebab sama macam generasi sebelum ni lah. Apapun, ini charging time yang aku dapat menggunakan Infinix GT 50 Pro. Okey, satu perkara yang aku tak expect lebih pasal telefon ni adalah dia punya kamera. Yelah kan, belakang ada 2 biji, 50 megapiksel utama dan 8 megapiksel ultra wide. Dan depan satu kamera 13 megapiksel. Tapi actually kan, aku perasan dia punya gambar dia quite nice jugalah. Overall exposure control masih lagi okey, gambar nampak sharp dan warna dia jenis yang pekat panci macam tu. Overall quality dia aku boleh terima. Tapi janganlah expect quality flagship ke apa kan. Alright, dari segi dia punya video dia boleh shoot video 4K 60 pada bahagian belakang dan juga 4K 30 pada bahagian depan, dan ini sampel video dia guys. Komen sikit, best ke tak? Okay, ini sampel video 4K 30. Okey, khas untuk GT 50 Pro ni, Infinix dia R&D dan dia buat satu benda yang barulah, iaitu dari segi network dia, connectivity, sebab dia hasilkan chip network N1 yang ada pada telefon ni. So chip N1 yang self-developed daripada Infinix ni katanya dapat memberikan kekuatan signal 60% lah lagi padu berbanding sebelum ni. So maksudnya kalau korang guna telefon ni dekat parking ke, dalam public transport ke, lebih stabil lah dia punya network dia. Dan sepanjang kat tangan aku ni, aku boleh kata okey lah, tak ada masalah, tak ada signal loss lalu. Boleh kata agak stabil jugalah. Okay, finally pasal dia punya software SOS 16 Android 16. Macam biasa SOS ni aku boleh kata dia lebih fun nak guna dan juga banyak gila customization. Dan yang penting, aku tak sangka bab ni, phone ni dia dapat 3 tahun OS upgrade dan 5 tahun security update. Untuk phone gaming Infinix memang nice lah. Dan mungkin ada yang nak tahu pasal screen. Aku boleh kata yang screen dia masih lagi secantik yang dulu. Memang panel AMOLED 1/4Hz 1.5K 4500 nits yang cukup menawan dan cukup sedap untuk tengok movie, main game dan untuk penggunaan harian korang juga. Bab ni no complain, cukup puas hati. So guys, itu saja review penuh aku untuk Infinix GT 50 Pro. So berbalik untuk angkut telefon ni, bergantung kepada korang lah. Kalau korang gamers nakkan banyak gaming features tapi tak nak spend duit yang mahal sangat untuk gaming flagship ke apa, boleh tengok Infinix GT 50 Pro ni. So berapa harga dia? Harga rasmi dia serendah 1899 untuk RAM 12GB, 256GB storage dan juga 2199 untuk RAM 12GB dan 512GB storage. Dan kalau korang beli akan dapat sekali GT Max Charge Cooler 2 yang bagi aku adalah game changer lah. Lagi-lagi bila combine dengan liquid cooling dia, memang sejuk je telefon tu. Apapun, komen sikit pendapat korang pasal telefon ni. Like video ni kalau korang suka dan subscribe YouTube channel aku kalau video ni membantu korang, dan jumpa lagi pada video yang akan datang. Stay safe, hati-hati, stay safe. Bye bye.